أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami padanya, yakni hari ini, di kalangan orang yang memohon keampunan, dan jadikanlah kami di kalangan para hamba-Mu yang soleh dan taat, serta jadikanlah kami di kalangan para wali-Mu yang dekat di sisi-Mu dengan belas kasihan-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang daripada semua yang penyayang.